untuk aktiviti malam ini. Tapi disebabkan tadi saya dapat sesuatu yang jarang ditemui, jadi malam ni saya nak bakar dia dahulu, iaitu belangkas. Wah, rezeki saya dekat Jojo Rakit ni memang best. Tadi dah rasa siput gonggong, masak black pepper. Ni satu lagi, specialty dekat Tanjung Buai adalah belangkas. Jadi dapatlah kat sini kan, kita bakar, apa kita makan. Dapat tengok belangkas dari arah ni kan. Baru saya tahu dia ada 10 claws. Kita tengok anatomi seekor belangkas. Dia ada sirip dia. Ekor ni pun dah dipotong, kalau tak kena semua bisa kan. Okey, nampak gaya ni macam belangkas ni dah sedia. Jom kita tengok, bukakan dia. Cara dia buka ni. Okey, ni lah isi dia yang kita makan. Dia ada telur, dia ada isi-isi dia semua sekali. Kita makan belangkas malam ni, okey. Siap saja belangkas dibakar, saya menikmati makan malam saya. Kalau dah namanya di Jojo Rakit, sememangnya menu istimewanya ialah shell out. Okey, inilah dia hidangan kita yang boleh didapati dekat atas Jojo Rakit. Tapi belangkas yang bakar ni dia istimewa sebab kita dapat. Jadi saya bakarlah dekat atas Jojo Rakit. Kita makan makanan laut lah, kan? Ya, ini untuk saya seorang. Saya dah tiba betul. Okey, jom. Jadi, izinkan saya menikmati dulu keenakan dan kesegaran makanan laut yang disediakan khas oleh Kak Wah. Dan tidak lupa belangkas yang telah saya bakar. Selesai saja makan, saya meneruskan aktiviti memancing saya. Hari ini, hari yang tidak sia-sia kerana umpan saya terkena. Yeay! Ada! Guys! Check it! Dapat ikan! Yeay! Oh, baloi saya tunggu dari tengah hari tadi sampai malam, sempat basuh badan. Akhirnya dapat satu ikan. Cantik lah. Cantik. Ni baru ada semangat nak pancing lagi. Tengok apa boleh dapat waktu malam macam ni kan. Yeay! Ikan. Bang! Belum boleh. Sambil menunggu joran, mata saya mula mengantuk. Jadi saya ambil keputusan untuk masuk tidur dahulu kerana esok saya akan lakukan banyak lagi aktiviti. Okeylah. Hari ini merupakan satu hari yang sangat-sangat best dekat Jojo Rakit ni sebab macam-macam saya dapat. Dapat ikan seko, lepas tu dapat makan belangkas yang tak pernah saya makan. Okeylah, saya pernah makan dulu tapi sekarang cuba balik kan. Lepas tu makan pun sedap dekat atas Jojo Rakit ni dengan ada shell outnya, ikannya macam-macam. Jadi sekarang ni kan nak sambung sikit lagi memancing sebab kat sini memang khas untuk memancing kan. Tapi saya rasa biarkan dulu terpancing kat sana. Kalau semua okey, dapat ikan satu lagi, alhamdulillah. Kalau tak dapat pun tak apalah. Sekarang saya nak berehat, masuk ke bilik tidur. Dan saya harap anda bersama dengan saya esok pagi tengoklah kita nak pergi mana pula. Ikan, tolonglah dapatlah seko lagi. Selamat malam. Kita jumpa lagi besok. Bye-bye. Suasana pagi yang indah serta kurang dicemari dengan bunyi hiruk pikuk kota membuatkan Azura rasa tenang di sini. Kawan, terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Selesa dekat Jojo Rakit ya. Selesa sangat. Alhamdulillah, terima kasih. Layanan kawan memang baik. Agak berat untuk saya tinggalkan Jojo Rakit kerana keindahan, pengurusan dan layanan di sini memang sangat baik. Tapi, apa boleh buat? Saya perlu check up dahulu untuk meneruskan pengembaraan saya. Saja dari Jeti Tanjung Buai, saya meneruskan perjalanan saya ke Felda Ulu Penggeli untuk bertemu dengan Encik Faisal, iaitu pengusaha A-Wood Handcrafted Eyewear. Saya sekarang bersama
bersama dengan Encik Faisal, iaitu seorang pengasas A-Wood, iaitu sebuah tempat di mana ia menghasilkan cermin mata yang diperbuat daripada kayu. Jadi asalnya memang dengan cermin mata, tetapi lama kelamaan nak mengembangkan bisnes dia lagi, sekarang ia telah menghasilkan lebih daripada cermin mata, tetapi craft tangan yang lain seperti keychain, cenderia hati untuk diberikan kepada murid sekolah, macam-macam lagi lah. Cik Faisal, boleh tak tunjukkan demo macam mana nak menghasilkan satu craft tangan? Boleh, saya. Saya sekarang berada di Felda Ulu Penggeli, di mana terletaknya bengkel Encik Faisal yang menyediakan segala craft kayunya. Encik Faisal, atau lebih mesra dengan panggilan Pesut Arakawa ini, sangat berbakat dalam mereka cipta bingkai cermin mata menggunakan lebihan kayu. Rekaan bingkai cermin mata kayu yang diasaskan oleh beliau merupakan yang pertama di Malaysia. Sekarang bukan sahaja bingkai cermin mata, namun banyak lagi craft yang direka khas menggunakan kayu. So kita akan potong di atas kayu ni. Cantik kan? Cantik. Kayu skateboard. Kayu skateboard. Encik Faisal mempunyai dua bengkel khas, di mana satu bengkel adalah untuk beliau melakukan kerja-kerja mereka bentuk mengikut permintaan pelanggan dan mencetak menggunakan mesin. Manakala satu lagi bengkel adalah untuk beliau melakukan kerja-kerja bertukar. Dan dalam dia supaya tak membazir, kita jadikan kitchen. Hebat. Saya sangat teruja kerana saya tidak pernah terfikir untuk datang melihat cara pembuatan craft kayu. Namun bila diberi peluang untuk melihat sendiri dan berada di sini, saya sangat berbangga dengan bakat-bakat seni yang ada pada anak bangsa. Wow, cantik kot. Muatlah muka saya. Tapi saya suka dia punya idea dia, daripada membazir kayu kat tengah tu, ini direka untuk jadi keychain. Wah, cantik lah. Lengkap sudah Azura punya destinasi rumah bot. Pastikan anda terus bersama saya untuk mengetahui lokasi mana seterusnya untuk destinasi rumah bot. Kita jumpa lagi. Bye.